Kolesterol, gout tu salahnya mak ayah. Keturunan tu kalau dia ada beza familial dengan genetik. Kalau genetik tu dia memang ada dalam genetik kita lah. Tapi yang gout ni, kalau mak ayah ada gout, kita ada gout juga, bukan salah mak ayah kita, tapi disebabkan selalunya ahli keluarga tu dia akan makan makanan yang sama. Dia akan membesar dan dia akan makanan dengan makanan yang sama, cara makanan yang sama, bahan yang sama, so menyebabkan tendensi untuk nak dapat penyakit tu sama juga. Mak bapak yang suka makan fast food di peringkat muda, dia bawa anak dia makan sekali, so anak dia akan membesar dengan makan makanan yang sama. So bila anak dia besar, dapatlah penyakit yang sama. Kolesterol, gout tu salahnya mak ayah. So tak semestinya. So kalau dia dah dewasa, dia dah ada kesedaran dan dia berubah cara dia makan, dia kemungkinan nak dapatkan gout ni dia akan kurang sikit lah.